Okay, Assalamualaikum guys. So selamat pagi. Kita orang teruskan jajaran ketiga kita orang. Kali ni macam semalam saya cakap di Baling. Dan kita mula di Baling ni di Kampung Ulu Seputih. Di mana dekat sini kami akan menyantuni seramai 30 ketua isi rumah. Dia kawasan dia kecil je. Tapi memang kena masuk juga orang cakap tu cabaran tu ada, tapi boleh memasuki, tak macam semalam. Dia macam ada sikit-sikit je. Tapi alhamdulillah kita diterima baik oleh penduduk kampung dan juga wakil kampung lah yang menyambut kita baik bersama dengan bantuan logistik daripada APM Kedah, khususnya adalah APM Baling, yang jumlah beg dan juga barang semua kat dalam ni adalah 250 yang kita akan habiskan pada hari ini. Segmen Ben Ismail. Berat 10 kilo. Okay, bismillahirrahmanirrahim guys. So sekarang kita orang petang ni, macam yang saya cakap tadi, kita orang berada di dataran Kuala Pegang. Okay, so di sini kita akan menyantuni seramai 150 ketua isi rumah. Dan sekarang ni tengah buat pendaftaran sebab kita bahagikan ikut kampung. Dan setiap kampung tu ada PIC dia yang akan menguruskan. So agak menarik untuk petang ni. InsyaAllah sekarang asar, lepas asar nanti kita akan start lah. Dan pendaftaran pun kita dah start slow. Kita tengok macam mana sisi agihan pada petang ini. Let's go. Pujuk Yayasan Food Bank Malaysia, sumbangan CIMB Foundation. 15 kilo. Macam tu. Tak perlu turun. Okey. Okay, alhamdulillah guys. So selesai dah agihan di jajaran ketiga ini. Okay, so terima kasih kepada bantuan logistik APM Baling yang telah membawa barang sumbangan ke sini untuk kita buat sedikit program di sini macam yang kita tengok tadi. Dan juga terima kasih kepada penyumbang iaitu CIMB Foundation kerana telah menjayakan program kepada 7 Yayasan Food Bank Malaysia untuk jajaran yang ketiga ini. Okay guys, so terakhir dari saya, berpakat bantu masyarakat. Jumpa esok di Greek. Let's go.